Keluarga model Mongolia mendiang Altantuya Syahribu hanya menerima 1.41 juta ringgit ganti rugi selepas Mahkamah Rayuan Putrajaya mengurangkan jumlah itu daripada 5 juta ringgit yang diputuskan Mahkamah Tinggi sebelum ini. Panel 3 hakim diketuai Datuk Hashim Hamzah bersama Datuk Azman Abdullah dan Kim Muniandi sebulat suara membenarkan rayuan Kerajaan Malaysia dan Abdul Razak Baginda terhadap jumlah pampasan. Mahkamah menganugerahkan 1 juta ringgit ganti rugi teruk, 384,000 tanggungan, 10,000 kos berkabung dan RM15,000 perbelanjaan pengebumian. Kes saman berkaitan kematian Altantuya pada 2006 itu difailkan pada 2007 oleh bapanya Dr. Syahribu Stef, ibunya Altan Setsek Sanja serta dua anaknya Mungun Syagai, Bayar Jargal dan Altan Syagai Mungtulga. Namun Altan Syagai meninggal dunia pada 2017. Mahkamah Tinggi sebelum ini turut mengarahkan dua bekas anggota UTK, Azila Hadri dan Sirul Azhar Umar, membayar ganti rugi sama dan keputusan itu tidak dirayu oleh kedua-duanya. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dancen membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.